masuk masjid, bila kita masuk masjid jangan buat serupa dengan rumah kita. Kerana masjid ni rumah Tuhan. Kecek jangan kasar. Duduk masuk masjid rapat terus ke sah tamu. Jangan masuk masjid kira nak nyandati anak susu punggut mana, jangan buat tu pandang rumah kita. Masuk masjid terus duduk sahih pertama, semaya 2 rakaat dengan penuh hormat, dengan penuh ceria kita nak Allah Taala. Kerana semaya ni maknanya doa. Duk cacai pun doa, rokok pun doa, sujud pun doa. Jadi bila mu masuk masjid, bila mu pindah diri depan Rasulullah ataupun la ni depan Quran. Rasulullah mati dah 1400 tahun lebih dah mati. Quran dia ada, agama dia ada. Bila kita masuk masjid kita bercakap buat lelak, Rasulullah ada depan. Rasulullah mati dah tapi buat lelak Rasulullah ada. Barulah kita rasa hormat. Sebagaimana budak-budak masuk kelas, kalau tengok cikgu dia senyap kerana cikgu ni rotan, kalau buat gagak-gagak. Jadi ketika cikgu ada, tentulah budak-budak tak serupa tingkah laku dia dengan tingkah cikgu tak ada. Kalau cikgu tak ada bukan berambah dia, tapi cikgu ada hormat. Jadi kalau setara cikgu tu dia hormat tata tertib dia, maka kita Allah Taala lebih lagi mustahak hormat.